Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Selamat datang ke Raub, bandar paling bahagia di Malaysia. Dah tahu dah sebab apa paling bahagia. Hampa tengok tenis court yang macam ni, dekat dengan bandar, ada hutan, sejuk, teduh. Seawal pukul 5 pun 5.30 dah teduh. Agak-agak bayaran berapa? Okey, boleh teka kat ruang komen. Okey, kalau kat tempat lain kualiti macam ni memang 30-40 kat lah sejam. Tapi bayangkan, semua ni percuma, 24 jam percuma. Ada 3 pintu terbuka 24 jam. Tanya orang Raub. So sekarang kita mencari bakat muda. Mungkin kita boleh challenge adik Mentakro ni untuk main tenis sama-sama. Sebab tu kita akan test training ground. Yang paling best, tak banyak court tenis yang bagi training wall ni. So siapa yang court tenis ada training wall, hampa kena bersyukur banyak-banyak. Okay, jom kita try buat video kat sini. Okay, angle ni dah okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita try training wall. So maaf kita pakai racket lama sebab travel tak bawa racket yang betul lah, sebab panas dalam kereta semua. So kita try racket. Jom. Excited kan datang awal. Sebab masih tak ada orang, tiba ada Coach Vincent pinjamkan 3 bola. Thank you. Okay, ni ringan. Ni lama kan, kata string dia pun dah rosak. Ni dah umur 40 tahun ni kata. 20, mungkin 20 tahun. Terutama tempat. Lepas kena fotografi 3 kali. Dah tahu sebab apa selepas banyak, sebab lately ni main pickleball banyak buka dia punya size. Kena ubah mindset ni teknik. Kita try 10 kan.
training sikit bagi okey balik alignment. 2 minggu tak main.